Saya sekarang di pusat R&D baru Bertamik Berhad, ya. Bersama saya ada Nashalini, Huda dan juga Yap. Nashalini Assistant Executive, ya, di Facility Maintenance, manakala Huda dan Yap kedua-duanya jurutera R&D. Jadi apa khabar semua? Sihat. Bertamik ni nama yang ramai tak kenal, ya, ramai belum kenal lagi. Dan apa sebenarnya core business Bertamik? Okey, terima kasih YB. Oh, ada. Sebenarnya Bertamik ni adalah sebuah satu syarikat yang terbesar di Malaysia. Okey, dalam mereka bentuk komponen elektronik dan alat otomotif elektronik untuk kereta. So kami juga adalah pembekal utama untuk Pro dalam infotainment system. Jadi Huda ada kata tadi Bertamik terlibat dengan R&D bersama Perodua. Apa R&D yang Bertamik buat untuk Perodua? R&D yang utama Bertamik buat adalah Bertamik bekerjasamalah dengan Perodua dalam mereka bentuk radio, sistem infotainment dan juga kawalan aircon digital. Selain itu, kita juga ada mereka bentuk dan ataupun design switch cermin, switch pintu dan juga wireless charger lah dalam kereta-kereta yang kita nampak yang teralis lah di Malaysia seperti Myvi, Beza dan juga Asia. Okay. Dengan bangunan yang baru ini, kita akan mengembangkan inovasi kita dengan kepakaran kita. Ada terlibat dengan EV baru Perodua tak? Ya, ada? Oh, okey. Ada. Oh, ada. Sebelum ni Bertamik pun pernah buat R&D, ya. Jadi apa signifikan pusat baru ni? Pusat baru R&D ni? So greetings. Greetings. Significance is it is a hub for Bertamik Berhad to design all the electronic components which will be manufactured from kilang Bertamik. And it also one of the pusat kolaborasi for agency research and also pihak university also for research. Yeah. I see, quite interesting, eh? And then kita sebenarnya nak galakkan lebih ramai anak muda untuk terlibat dalam bidang STEM. Apa prospek career STEM di syarikat macam Bertamik ni? Okay. Kalau untuk STEM pula, dalam pembuatan kilang pembuatan elektronik macam Bertamik, kita sebenarnya dalam STEM adalah dia menawarkan banyak prospek kerjaya, seperti kalau kita nampak dalam Bertamik banyak dekat software engineer, electronic engineer, mechanical engineer. Selain itu, anak-anak muda yang berminat lah dalam bidang STEM boleh juga menjeburi dalam bidang kawalan kualiti untuk memastikan kualiti produk yang bermutu tinggi lah. Dan dengan perkembangannya industri 4.0 ataupun AI, kita haraplah anak-anak muda dapat menceburi dalam STEM, sebab pekerjayaan dalam STEM adalah banyak perkembangan yang tinggi dan juga luaslah. Kalau yang bermula dari bawah, ada tak peluang untuk tingkatkan kejaya? Ya, mungkin dari technician boleh tak jadi engineer? Macam mana, Nisha? Yes, we do have opportunities for career progression, which means Bertamik Berhad is also giving opportunities for all employees to come up in their career progression. So there are also from technician ada juga. Oh, see. Naik all the way. Naik pangkat dengan. Okay. Okey, terima kasih. Itu dia dah serba sedikit tentang Bertamik. Sebenarnya syarikat seperti Bertamik ini memainkan peranan yang utama di bawah National Industrial Master Plan 2030. Sebab bawah NIMP ni kita nak naikkan gaji median sektor pembuatan kepada RM4,510. Dan cara untuk naikkan gaji adalah kita tingkatkan pelaburan dalam sektor teknologi tinggi seperti R&D. Kerana jadi R&D itu sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan industri tempatan.